Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Burung merpati terbang tinggi hingga berehat di dahan jati. Jika ingin dengar kisah buku ini, izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Husna Ulfa binti Muhammad Nur Hishafuddin dan saya berusia 16 tahun. Saya merupakan anak didik di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pekan yang terletak di Pekan Pahang. Kod sekolah saya ialah CEA 5074. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku. Antara buku yang telah menarik perhatian saya untuk mengkaji dengan lebih dalam ialah buku yang berjudul Tarbiyah Kampus. Buku ini memiliki dua orang penulis, iaitu Abeben dan Adenin Roslin. Beliau juga dikenali sebagai Ustaz Adenin. Buku Tarbiyah Kampus ini diterbitkan pada tahun 2024 dan memiliki setebal 265 halaman muka surat. Buku Tarbiyah Kampus ini menceritakan tentang kisah suka dan duka di kampus yang digelar kehidupan. Di dalam buku ini, terdapat beberapa kisah yang boleh dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan. Selain itu, ia juga dijadikan sebagai titik permulaan bagi seseorang individu yang ingin berubah ke arah yang lebih baik. Seterusnya, di dalam buku ini, terdapat beberapa watak utama, antaranya Oyen, Blackie, Sasha dan juga Rogayah. Antara contoh kisah yang boleh dijadikan sebagai teladan ialah tentang Oyen yang sering menunda-nunda untuk melakukan ibadah solat kerana lalai dalam dunia hiburan. Lalu, Blackie sebagai rakan yang baik menasihatinya bahawa betapa pentingnya solat pada awal waktu. Hal ini kerana solat merupakan tuntutan utama bagi seseorang yang beragama Islam. Mesej yang boleh kita ambil dari kisah ini ialah kita perlulah menjaga hubungan dengan Allah sebagai asas kejayaan, kerana kejayaan bukan sahaja bergantung kepada usaha akademik, tetapi ia juga bergantung kepada keberkatan melalui ibadah. Nilai-nilai yang boleh kita ambil dari kisah ini ialah nilai tanggungjawab, seperti melakukan solat tepat pada waktu sebagai tanggungjawab seorang Muslim. Selain itu, nilai yang boleh kita ambil ialah nilai kasih sayang dan persahabatan, seperti saling mengingatkan antara satu sama lain untuk solat pada awal waktu. Selain itu, kisah yang boleh dijadikan sebagai teladan ialah tentang seorang wanita yang bernama Sasha ingin membuat temu janji dengan rakan lelakinya. Sebaik sahaja dia ingin keluar dari rumah, hujan mula turun dengan deras. Sasha mengeluh kerana tidak dapat bertemu dengan rakan lelakinya. Tetapi, dia masih berusaha untuk keluar dari rumah dengan meminta payung daripada Rogayah. Lalu, Rogayah menasihatinya bahawa hujan tersebut merupakan salah satu bentuk teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesej yang boleh kita ambil dari kisah ini ialah kita perlu menjaga batas pergaulan, kerana Islam menitik beratkan tentang pergaulan antara lelaki dan perempuan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini. Nilai-nilai yang boleh kita ambil dari kisah ini ialah nilai keimanan, seperti meyakini bahawa semua yang berlaku ialah hikmah daripada Allah. Nilai lain yang boleh kita ambil ialah nilai keberanian, seperti berani menegur rakan demi kebaikan walaupun sukar. Pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah ini ialah kita haruslah bersyukur, memiliki rakan yang sentiasa menginginkan yang terbaik untuk kita supaya dapat mengelakkan daripada perkara yang buruk.
Berdasarkan dua kisah yang telah saya ceritakan sebentar tadi, pengajaran yang boleh kita ambil ialah kita haruslah memanfaatkan hidup yang singkat ini dengan perkara yang berfaedah supaya dapat meningkatkan disiplin diri dalam menepati masa. Dalam era moden ini, generasi muda perlulah memupuk minat membaca dengan menghayati karya sastera kerana dapat memberikan pengajaran berdasarkan ayat yang terkandung dalam karya tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.